Peniaga mengamuk aktivis minta Fama turunkan papan tanda larang warga asing berniaga. Cakap lah situ. Si tak nak ke apa ke? Jangan cakap goyang. Kita bangsa tak goyang lah. Seorang aktivis ditengking dan dimarahi beberapa peniaga di Pasar Tani Selayang Baru kerana dikatakan mengganggu aktiviti perniagaan mereka. Peniaga-peniaga terbabit dipercayai menggajikan warga asing sebagai pekerja biarpun papan tanda yang didirikan pihak Fama tidak membenarkan warga asing berniaga atau bekerja di kawasan tersebut. Cabut je lah papan tanda ni. Fama, tolong cabut papan tanda ni. Cabut. Kau cabut lagi. Cabut. Kalau kau kuat. Itu. Ini aku nak tanya. Saya nak tanya. Ini. Kita nak betulkan keadaan. Saya tengok ini. Apa tujuan ni? Fama, kau cabut je lah papan tanda ni. Papan tanda ni kau cabut. Cabut je lah papan tanda ni. Fama, tolong cabut papan tanda ni. Cabut. Kau cabut lagi. Cabut. Kalau kau kuat. Itu. Boleh cabut ni, tak ada guna dah ni. Cabut lah. Sama saja, tak ada beza. Warga asing tidak dibenarkan menjalankan sebatang. Kita pula dikatakan menyalak macam anjing. Betul. Itu. Ini peniaga Fama tu. Peniaga Fama ni. Ni. Guna peraturan seperti ini, kita pula dipanggil anjing. Itu. Memanglah kita menyalak macam anjing. Kita pula dikatakan Anjing dalam kenapa bukit. nak koyak? Kenapa nak koyak? Kalau tak buat salah, kenapa nak koyak? Itu. Kenapa nak koyak? Kita you berdiri sini, kita tak koyak tau. Kita pun tak koyak. Dengan kau tak koyak. Saya pun tak goyang. Demi bangsa, agama dan negara kita. Ini. Siapa Itu. kau pergilah Sultan Johor tu tanam tu pekerja tu pun kaya kebun tu pun banyak. Kau pergi kacau lah situ. Itu. Si tak nak ke apa ke? Jangan cakap goyang. Kita bangsa tak goyang lah. Kita boleh berdiri. Itu. Brother, ayat betul lah brother. Okey. Ini. Itu. Ini. Kalau tak mampu nak gajikan pekerja perubatan, mana tak mampu sendiri bajikan lah. Betul? Itu. Itu. Ujung-ujung kita yang salah. Ujung-ujung kita yang salah. Jadi perkara ini kami akan bawa ke perhatian pihak Fama. Seruan saya kepada pihak pengurusan Fama. Kalau ada di kalangan peniaga pendengar sini yang memberi alasan bahawa tidak ada pekerja, Fama ni buka aplikasi kepada mana-mana pemohon yang sanggup bawa pekerja Malaysia untuk bekerja di sini. Batalkan saja lesen mereka yang asyik menunggah alasan tidak ada rakyat Malaysia yang nak bekerja. Itu. Itu. Orang meniaga teruk. Encik boleh cakap macam tu dekat pegawai Fama tak? Saya nak tanya. Saya boleh cakap. Orang ni kerja teruk. Itu. Kau bolehlah cakap peniaga macam Itu. susah peniaga. Itu. Kau datang sini kacau boleh Itu. Pergi kacau. Kita pula dikatakan mengacau. Kedai Myanmar Sedangkan pergi kacau. Ni kita nak mempertahankan kedaulatan undang-undang. 100% yang meniaga sini rakyat tempatan. Itu. Cuma kadang-kadang ada ambil pekerja warga asing. Salah tak salah saya nak tanya. Datang kau pergi kacau. Itu Pergi kita pula kacau dikata kacau. Yang warga asing. Itu baru rakyat sokong. Betul tak? Betul peniaga dia. Bila maksudnya kalau tak ada, tak Kenapa boleh kerajaan yang kau nak kacau? Kalau tak ada sebenarnya tak bolehlah meniaga. Nak mati-mati memang kena cari pekerja Malaysia. Tak ada alasan sebab peraturan tu jelas. Tak suka, you can walk away. If you don't like, you can walk away. Bagi lesen kepada saya ini seruan saya kepada pihak pengurusan Fama. Kalau ada di kalangan peniaga pendengar sini yang memberi alasan bahawa tidak ada pekerja, Fama ni buka aplikasi kepada mana-mana pemohon yang sanggup bawa pekerja Malaysia untuk bekerja di sini. Batalkan saja lesen mereka yang
yang asyik menunggak alasan tidak ada rakyat Malaysia Boleh yang nak lah kau bekerja. cakap. Itu. Kau ni macam ni, Itu. orang yang berniaga cakap Itu. macam kau. Orang berniaga teruk. Encik boleh cakap macam tu dekat pegawai Fama tak? Saya nak tanya. Saya boleh cakap. Ah. Orang ni kerja teruk. Itu. Kau bolehlah cakap berniaga macam Itu. susah berniaga. Itu. Kau datang sini kacau boleh Itu. Pergi kacau Kita pula dikatakan mengacau. Kedai Myanmar Sedangkan pergi kita kacau. Ni kedai kita nak mempertahankan kedaulatan undang-undang. 100% yang berniaga sini rakyat tempatan. Itu. Cuma kadang-kadang ada ambil pekerja warga asing. Salah tak salah saya nak tanya. Datang kau pergi kacau. Itu Pergi kita pula dia kata kacau. Yang warga asing. Ah. Itu baru rakyat sokong. Betul tak? Betul. Betul peniaga dia. Okey, saya nak tanya Encik, apa luahan Encik kepada pihak pengurusan Fama? Kita minta pihak pengurusan PAMA ni buat mesyuarat supaya pekerja warga asing boleh diambil bekerja di PTK. Itu je. Keluarkan dia orang surat ke apa ke supaya kita boleh gajikan dia orang sebagai pekerja. Bukan ambil tindakan wow pergi kedai orang, pergi kedai orang. Kedai kau kacau tu kedai rakyat tempatan. Kacau betul-betul kedai warga asing. Mesti rakyat Malaysia sokong. Semua rakyat Malaysia disokong. Tapi kalau kau pergi kacau kedai rakyat tempatan, rakyat tempatan tak boleh berniaga, hutang kedai bertindih-tindih. Jadi Kau tahu ke benda? saya ini dikatakan tak smart. Kau faham, kau minta jangan bagi macam ni. Itu baru Cina cara korang. Itu. Kau datang kau pergi kedai orang, kau pergi kedai orang. Akai ada ke tak ada? Itu. Kau nak pergi mana? Ini. Kau bijak. Ni di belakang saya ni peraturan ni untuk apa? Di belakang ni peraturan ni untuk apa saya nak tanya. Ada peraturan balik. Peraturan ni boleh disampaikan. Tak ada job cakap peraturan. Itu. Ada kau cabut peraturan tu. Itu betul. Ini untuk perhatian Fama cabut je lah. Peniaga pun kata boleh cabut peraturan ni. Simpan kat rumah kita pula. Itu. Okey, tengok itu. Inilah mentaliti sebenar orang yang dia tak nak ambil tahu soal kedaulatan undang-undang. Bila kita buat kesedaran seperti ini, kita pula yang dikatakan mengganggu perniagaan orang tempatan. Jadi sampai bila-bila kita akan membiarkan ekonomi negara kita ini menjadi penjajahan oleh pendatang asing. Memang pendatang asing ni dia memang datang bekerja dulu. Lama-lama dia jadi tokey. Dan orang tempatan kita yang jadi tokey tu upgrade jadi apa? Sendiri kita tahulah perkataannya. Jadi ba alif rawa alif. Itu je. Itulah. Itulah kita. Okey? Jadi itu. Inilah realiti yang berlaku di Pasar Tani Kekal Selayang. Pasar Tani Kekal Selayang kita ni pun dah tak selamat sebenarnya. Ni. Pasar Tani Kekal. Mari. Kita tak ada kau tim. Kita tak ada, kita transparent. Kita transparent. Jadi itu. Boleh minggu depan kita turun lagi. Kami akan turun, mari. Kalau betul nak. Okey, minggu depan saya akan turun bersama pegawai-pegawai Fama. Kita akan turun bersama pegawai-pegawai Fama. Tak perlu. Yang ada kat sini. Kita akan turun bersama pengurusan tertinggi Fama. Saya tahu saya bukan tak ada. Kami akan turun bersama pegawai-pegawai Fama. Ini. Ini.